Yang viral tu siapa yang viral? Nak rusa cok boleh tak? Rusa tak ada jual, kita ada pack je. Pack tu ada, tak nak lecok. Kenapa tak nak? Nak lah, kalau tak nak awak ambil ayam. Ayam sedap. Tak nak ayam awak order benda lain. Ambil kuih tiaw tu lah, nasi lemak lah, nasi lemak. Tak ada nasi lemak. Juhau. Juhau itu apa? Selain daripada karaoke, dekat sini ada kafe juga. So, kalau korang nak makan tak nak makan, nak minum, nak lepak-lepak, bolehlah datang kat sini juga. Dekat rooftop kafe tu ada ni, dekat rooftop ada kafe. Dekat kafe ada rooftop. Yang mana satu awak nak dekat rooftop ada kafe, dekat kafe ada rooftop. Selamat datang. Cari siapa, siapa datang kan? Narusa ataupun cafe shop. Saya bagi box semuanya. Ngawak lah awak ni. Macam mana nak cakap nak merepek? Makan pun merepek. Kudung saya ni kenapa dia tak jadi ni? Anak pun tak ada video tu. Orang kata tak ada. Saya nak buat macam mana? Buat jari picit. Kenapa suka sangat dia masuk buat macam ni? Saya baru masuk. Orang share-share lah live saya kat jiran-jiran. Bagi dia orang tahu dekat sini ada karaoke murah. Lepas tu bagi tahu ke dia orang juga kat sini ada kafe. Tak comel saya biasa je. Baik sampai pukul berapa live? Saya live sejam je. Nanti kalau lama-lama tahu saya tak sampai bateri. Kita kasih dulu kan? Kita kasih dulu. Kenapa pula? Kasih dulu. Tak, saya tak kasih sama-sama. Korang ada nak tanya saya apa-apa tak? Bolehlah tanya. Nak tanya apa-apa kat saya, bolehlah tanya. Tak nak tanya apa-apa pun tanya juga. Saya jawab dengan penuh kesopanan dan kesusilaan. Jangan jodoh. Kalau bapak tu saya tak tahu, saya jawab lah. Tanyalah saya berkaitan dengan tempat kerja saya. Dah makan ke? Belum. Kenapa awak nak belanja ke? Ke korang tak suka background ni? Kalau korang tak suka background ni, bagi tahu nanti saya ubah tempat. Hai, baru masuk. Korang sabar dah, janganlah keluar lagi. Saya baru nak buka mulut nak hai. Saya baru bernafas, korang dah keluar balik. Macam mana? Tengok barang tenang je. Cupik. Jangan tengok orang nak live. Masa live saya baru. So korang siapa yang nak datang sini atau tahu nak karaoke mana, korang boleh WhatsApp nombor email cakap nak karaoke. Kalau tak nak karaoke, korang boleh datang kafe. Kalau tak nak datang kafe, datang karaoke yang ada dua. Rasa Argentina menang ke Piala Dunia? Argentina tu sama. Saya tak kenal.
Rachel dan saya. Diorang ni bila saya duduk bawah cahaya lampu, diorang tak nak masuk. Bila kamera kapu-kapu, diorang kata lah duduk kamera ke. Spek. Apa ni? Berak menang. Dia salah ni. Oh, salah. Mana tu tak? Yang cantik tak sayang. Awak tengok berapa? Kenapa nak kena tengok berapa? Saya nak kena bola. Macam mana saya nak suka bola? Kenapa orang suka bola kan? Saya tanya je, bila tengok bola tu kena sepak apa perasaan? Saya rasa macam geram mau. Tak dapat bola jikan sangat bila dah dapat. Bila dah dapat bola baru bola lain. Sebenarnya oh, ni pun tu yang bila kena kan? Ni pun tu yang bila kena tu. Ini biasa je. Ada memang masuk minat nak tak tanah. Tanah sebab mendung. Saya tahu nanti tak nampak. Saya nak yang cerah sikit cantik saya. Saya akan pastikan kalau blackout, elektrik tak ada, saya nampak dia lah penerang hidup saya. Penyumbang hidup saya. Gelap-gelap tanah. Adalah saya kurang je. Gelap macam kamu gelap coklat. Daripada tadi dia mirror di rumah. Kenapa? Saya dah memang benar-benar. Diorang dah kenal dah awak. Ada berapa? Ada 13 case dalam ni. Sampai bila orang saya ini siapa? Tuan tu saya baru saya dapat. Apa yang saya kerja dah? Balik dah ke? Bye. Kan betul tak? Betul tak? Jom dah pun. Macam nak duduk sini je. Kesian pula dia. Nak pergi mana tu? Tak, saya Jadi saya beredar lah. Saya duduk di sini. Kenapa tudung ni jadi macam ni? Buka apa ni? Tudung tanah itu. Ini kamu tahu? Tak. Korang je. Cerah putih. Saya duduk bawah lampu je. Cik. Cik buat tanah apa? Buat atas lampu. Kita karaoke sekali boleh tak? Tak boleh lah. Baik, dah bagi
sebab dia ingat sebab hari dia buka. Ni dia tanya sebab dia buka bawah. Apa lampu ke? Saya ingat dia tak